Siapa nak kap? Okay guys, dah sampai Sampai mana? Korma Tropical Bukit Tinggi. Oh, kita nak buat apa kat sini? Kita ada Komine and Aris Taichi Dealer Conference. Gila ke apa? Okay. So dia akan 3 hari 2 malam lah kat sini. So ni day 1. Kita baru sampai, betul baru sampai. Kita nak check in tau. Check in dia. Lain macam kita punya ni. Tak, kali ni meriah. Oh ni cantik ni lah. Okay, kita akan ni Motor World, Odaka Motor World Dealer Conference. Tengok barang-barang apa yang ada untuk tahun depan punya. Style Komine Taichi ni pre-order tahun ni, tahun depan baru masuk. Weh, tapi tempat dia ni geng, ini tak jadi conference ni, ini jadi holiday geng. Gila wala guys. Okay, ni conference untuk satu Malaysia punya dealer lah. So hari ni Komine, esok Taichi. So hari ni kita layan Komine tu. Kita dah sampai ni. Dia main dia sebenarnya kita nak kena makan dulu je kan. Makan dulu kan. Makan dulu kan. Makan dulu, kenyang-kenyang dulu, lepas tu kita check in, lepas tu baru kita apa nama tu? Depan sangat. Jauh sikit. Baru kita pergi launch dia. So ni untuk hari ni Komine, ni antara barang-barang yang akan ada di tahun depan lah. Padding, padding Komine. Rasa ni Enigma ni. Kasut sekarang kan pakai kasut macam ni kan. Ni riding boot ni panjang-panjang ni. Kaki kena ada ni. Ni barang-barang dia untuk tahun depan ni, untuk tahun depan kan. Ni yang kena ambil banyak ni. Shotgun. Padding macam ni lah. Ada level 1 soft padding. Bila jatuh jadi keras. Ni back protection pun dia dah upgrade lah. Tak tahu ada upgrade tak, kena beli asing ataupun datang sekali. Baju hujan warna kuning. Dia macam dekat yang highway kan. Ngam ni. So baju hujan warna kuning nak berapa piece? Sepenat PM guys. Snap pic, screenshot. Senin depan dapat terus. Senin depan lah. Banyak geng barang-barang Komine ni. Nanti kita tengok apa dia nak terangkan. Okay geng, ni apa, Enigma Generation 3. Dia beritahu kat sini level G3 lah. G3 level 2. Ni padding yang terbaru lah untuk Komine. Dia ringan dan keras. Bukan keras lah, dia lembut. Tapi bila jatuh, kena impact dia keras. Okay, so yang ni kita dapat certificate. Let's go. Baik, kita gemuruh. Doing TikTok videos to promote our products. So thank you very much. Dia puji lah kita punya TikTok produk. Dia kata korang dengar sendiri lah. Show the camera lah. Show the camera guys. Motor Gear premium lah, kertas dia baik siap. So guys, kalau korang sangsi lagi dengan Motor Gear jual barang ori tak ori, kita dah certificate ni. Cakap kita jual fake lagi, pukul lagi. Okay guys, ni collection yang, tapi ada satu yang baru ni, waterproof ni. Waterproof warna putih dengan warna navy. Ini yang dijangka akan menggegar dunia lah. Ni rasa ni geng-geng kuning suka colour yang macam ni. So ni dua colour yang kita rasa memang perfect combo lah. Dia waterproof yang unpredictable tu. Tapi kain dia kan, dia tak, cuba kau pegang kain dia tak macam waterproof macam kain. Dia light lah. Dia ringan, tak tebal sangat. Lepas tu padding dia padding Enigma yang level 2. Harga dia 500 lebih ke? Tulis Enigma level 2. Banyak lah geng, jaket-jaket yang akan menggegar dunia lah apa ni. Full mesh. Double strider. Dia sama ke macam yang sebelum ni. Cuma dia tukar sikit colour. So ada logo kat sini. Lepas tu padding dia Enigma. Padding Enigma ni yang best sebenarnya. Komine logo dia dah berangkai lah. Dia setting logo ni, ada setengah logo ni. Ni lagu lama lah kan. Rojin akan datang next year. Rojin pun harga dia berapa? Harga cerita harga? Harga ni dalam 2 lebih lah. 2 lebih. 4. Rojin akan menggegar dunia lah ni. Dia ada Kevlar, dia ada yang Coolmax.
Banyak lah geng. Seluar jean ada, seluar cargo ada, seluar waterproof ada. Yang paling penting lah ni geng. Macam ni. Baju jean. Warna kuning tu geram tu. Dia ada baju jeans. Baju jean. Hujan. Yang ni memang Ini dia berat dia sama macam Tai Chi, ringan. Tapi kualiti kita tak tahu dia. Harga dalam 200. Okay, nice. Padding Anima G2. G2 dia baru. Dia lagi ringan. Lepas tu dia punya impact lagi tinggi. Lepas tu ini bahagian lutut siku G2. Mostly yang baru semua pakai tu lah. Semua pakai baru. Ini bahagian lutut. Dia lagi comfort lah kan daripada padding lama kan. Ini shoulder. Belakang sikit. Nampak dia kata. Okay. Ini dia pakai dekat shoulder, dekat ni. Dekat siku lah. Baik. So dia memang ringan lah. Ringan tapi power. Next year punya produk akan meletup lah. Cantik. Betul. Brand lain start shaking lah Brand lain start shaking lah. Brand lain boleh start standby lah. Okay geng. Meeting dah settle lah. Sekarang kita lebih pada hiburan lah. Cak, itulah bunyi cicak. Hey! Lebih kepada meeting dah settle lah. Ni enjoy lah. So berakhir lah sudah untuk day 1 Komine punya presentation. So sekarang kita nak pergi balik bilik dulu lah. Fresh malam kan pergi dinner. Lepas tu aktiviti bebas.